Satu perlawanan yang cukup mencabar buat skuad Harimau Selatan di pentas Asia sebentar tadi, berdasarkan penilaian daripada laman SofaScore, Israfilov menjadi satu-satunya pemain JDT yang berjaya mencatatkan rating hijau dengan kutipan 7.3. Jairo pula mencatatkan rating paling rendah dalam perlawanan ini dengan skor 5.8. Bukan malam yang mudah buat JDT, namun kredit harus diberikan kepada barisan pemain yang telah berhempas pulas di atas padang untuk layak ke separuh akhir ACL Elite. Sementara itu, Afiq Fazail yang kini berusia 31 tahun secara rasminya menjadi kapten anak jati pertama yang berjaya memimpin sebuah kelab Malaysia melangkah ke peringkat suku akhir AFC Champions League Elite, ACLE. Pencapaian ini bukan sekadar kejayaan buat pasukan, malah merupakan satu pengiktirafan besar terhadap kualiti kepimpinan bakat tempatan di peringkat tertinggi Asia. Kejayaan mara ke suku akhir ini menjadi bukti bahawa pemain tempatan mempunyai keupayaan untuk memimpin dan bersaing di tahap tertinggi sekiranya diberikan kepercayaan. Tahniah diucapkan kepada Afiq Fazail atas pencapaian bersejarah ini.